Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton dan hadirin. Baiklah, hari ini saya akan membentangkan kursus bagi kursus sosiologi dalam pendidikan, iaitu kursus subjek kod EDUP 3143. Baik, tema utama pembentangan saya pada hari ini adalah rekayasa perubahan pendidikan, iaitu wahana pembentukan keadilan sosial melalui pentaksiran yang inklusif dan bermakna. Seterusnya. Baik, berikut merupakan isi kandungan saya, iaitu biodata, pengenalan, gambaran besar dan seterusnya kita akan analisis 5 aspek. Seterusnya faktor penentu mobiliti sosial, impak terhadap pendidikan, hubung kait PBD dan mobiliti sosial, bukti pelaksanaan, cadangan tindakan dan akhir sekali rujukan. Baik, ini merupakan biodata saya, iaitu Muhammad Ishan Muhammad Zahid, dan nama pensyarah saya bagi kursus ini adalah Puan Hamidah Azihan binti Hamzah. Baik, sebelum saya menelusuri dengan lebih mendalam, eloklah terlebih dahulu saya memperkenalkan ataupun menjelaskan apakah itu PBS. Baik, PBS ini adalah pentaksiran berasaskan sekolah, iaitu terbahagi kepada dua aspek, iaitu aspek akademik dan bukan akademik. Iaitu aspek akademik tergolong daripada pentaksiran pusat ataupun PP dan pentaksiran bilik darjah, iaitu PBD yang akan kita hurai selepas ini. Manakala aspek bukan akademik pula terdiri daripada pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan co-curricular, iaitu PAJSK, dan pentaksiran psikometrik yang dikenali sebagai PPSI. Baik, untuk mendalami dengan lebih mendalam, saya akan menayangkan video selama 2 minit sebagai penerangan apakah itu PBD. Baik, mari kita sama-sama lihat. Baik, apakah itu pentaksiran bilik darjah PBD? PBD adalah proses berterusan dalam PDP, dan PBD ini untuk mendapatkan maklumat murid untuk mengetahui yang pertama perkembangan, kemajuan, kebolehan dan juga pencapaian. Baik, mengapa PBD? Okey, mari kita lihat mengapakah harus PBD. Baik, untuk guru dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran, merancang dan mengubah sesuai kaedah pengajaran serta mengambil tindakan susulan. Manakala bagi murid pula, PBD berfungsi untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan dalam pelajaran, mengesan perkembangan diri, meningkatkan pencapaian pembelajaran, dan itu saja. Baiklah, bagaimana PBD ini dilaksanakan? Baik, terdapat 3 cara PBD ini dilaksanakan, iaitu formatif, iaitu pentaksiran untuk pembelajaran. Yang kedua, formatif juga, iaitu pentaksiran sebagai pembelajaran. Dan yang terakhir adalah sumatif, iaitu pentaksiran tentang pembelajaran. Contohnya melalui ujian dan juga kuis. Baik, guru pula melaksanakan PBD melalui kaedah, lisan, seterusnya pemerhatian, dan yang terakhir sekali adalah melalui bertulis. Ini baik, seterusnya. Baik, untuk tajuk utama iaitu transformasi pentaksiran pendidikan. Baik, menurut KPM pada tahun 2013, KPM menyatakan bahawa sistem pendidikan di Malaysia mengalami perubahan daripada peperiksaan berpusat kepada pentaksiran berasaskan sekolah, iaitu PBS, melalui pentaksiran bilik darjah, iaitu PBD yang telah saya jelaskan tadi. Baik, apa perbezaan PBS dan PBD ini? Baik, PBS ini adalah sistem pentaksiran yang dilaksanakan di peringkat sekolah oleh guru, dan PBS ini tidak bergantung sepenuhnya kepada peperiksaan akhir. Dan PBS ini juga bertujuan untuk melihat perkembangan sebenar murid secara berterusan. Manakala kalau kita lihat PBD pula, PBD ini ialah komponen utama dalam PBS yang berlaku semasa PBC.
Dan PBD ini dilaksanakan secara berterusan melalui pemerhatian, soal jawab, tugasan dan juga projek. Dan akhir sekali, PBD ini dapat menilai pengetahuan, kemahiran dan juga nilai-nilai murid. Baik, yang pertama, peralihan transformasi pentaksiran. Dahulu, murid ini berorientasikan peperiksaan saja untuk dinilai kemajuan mereka. Manakala pada masa kini, guru-guru dan sekolah-sekolah telah menggunakan pentaksiran bilik darjah iaitu PBD, kerana PBD ini lebih adil, holistik, inklusif dan juga dapat menilai sahsiah serta potensi individu ataupun murid. Baik, antara peranan utama guru adalah sebagai ejen sosialisasi. Baik, peranan guru yang pertama adalah sebagai medium keadilan. Baik, jadi guru ini harus memastikan pentaksiran menjadi alat keadilan sosial dan bukannya penghasilnya ataupun alat diskriminasi di dalam kelas. Seterusnya, peluang sama rata. Baik, guru perlu memberi ruang yang adil tanpa mengira latar belakang sosioekonomi ataupun kelas murid. Jadi dalam satu kelas, guru tidak boleh bersikap diskriminasi terhadap murid-murid yang kurang berpendapatan ataupun lebih berpendapatan. Yang terakhir adalah guru sebagai pemacu mobility. Baik, guru perlu menyumbang secara langsung kepada lintasan mobiliti sosial murid pada masa hadapan. Baik, ini adalah 5 aspek utama yang saya akan urai selepas ini, iaitu yang pertama adalah aspek sistem PBD melalui transformasi pendidikan, kedua aspirasi murid, ketiga iklim sekolah, keempat pembelajaran bermakna dan yang terakhir sekali adalah inovasi pendidikan. Baik, saya pergi kepada aspek yang pertama dan kedua. Baik, aspek pertama, transformasi pendidikan. Apakah itu transformasi pendidikan dalam PBD ini? Baik, transformasi pendidikan adalah beralih kepada pembelajaran yang berpusatkan murid, tidak seperti peperiksaan. Dan yang kedua, menilai proses sebenar dan bukannya sekadar hafalan. Kalau kita tengok, peperiksaan ini dia bertumpu kepada hafalan murid semata-mata. Dia tidak menilai perspektif ataupun aspek-aspek murid yang lain. Dan terakhir, dapat menyokong pelbagai gaya pembelajaran murid. Jadi, transformasi pendidikan ini dapat mengurangkan ketidaksamarataan dan di dalam dan di antara murid. Yang aspek kedua adalah aspirasi murid. Apakah itu aspirasi murid? Aspirasi murid ini berfokuskan kepada kemahiran berfikir aras tinggi, iaitu KEBAT. Dan KEBAT juga menggunakan penerapan nilai, sahsiah dan juga penyelesaian masalah. Pembuktian kebolehan juga adalah melalui projek dan pembentangan. Jadi antara impak pelaksanaan KEBAT ini adalah dapat murid daripada pelbagai latar sosial dapat mencapai potensi mereka yang maksimum. Baik, seterusnya aspek ketiga adalah dapat mewujudkan iklim sekolah yang selamat. Baik, yang pertama adalah sokongan emosi. Baik, jadi PBD ini dapat membina persekitaran yang lebih menyokong pembelajaran tanpa tekanan peperiksaan yang melampau. Jadi murid tidak perlu memikirkan tekanan peperiksaan kerana mereka perlu mengulang kaji pelajaran dengan tekun. Baik, yang kedua adalah kurang kompetitif. Baik, PBD dapat menghapuskan perbandingan tidak sihat dan persaingan yang berasaskan grade sahaja semata-mata. Dan yang terakhir adalah kolaboratif, iaitu sekolah dapat menjadi ruang inklusif yang memfokuskan kerjasama dan pembinaan watak individu. Baik, aspek yang keempat pula adalah aspek KPPB, iaitu kapasiti pedagogi pembelajaran yang bermakna. Baik, dalam KPPB kita ada kolaboratif, pemikiran kritis dan komunikasi. Jadi ketiga-tiganya digabungkan membentuk KPPB. Baik, aktiviti autentik dunia sebenar. Yang kolaboratif adalah aktiviti bekerjasama dengan rakan ataupun komuniti luar untuk membina pengetahuan. Dan seterusnya, pemikiran kritis ini dapat menghubungkan pembelajaran dengan isu dunia. Antara contoh isu-isu dunia yang boleh dibincangkan adalah keadilan sosial. Dan terakhir, aspek komunikasi. Idea-idea murid dapat disampaikan secara jelas dan juga kontekstual antara satu sama lain. Baik, aspek terakhir yang akan saya ulas adalah aspek pembangkit inovasi pendidikan. Baik, aspek subtopik yang pertama adalah platform digital. Jadi, PBD dapat memperluaskan akses pembelajaran kepada semua lapisan masyarakat. Jadi, semua lapisan masyarakat dapat mengakses pengetahuan. Yang kedua, pentaksiran alternatif, iaitu pelbagai medium penilaian dapat meraihkan kepelbagaian bakat. Yang ketiga adalah pembelajaran berasaskan projek. Baik, murid dapat menilai, guru dapat menilai kefahaman melalui aplikasi praktikal dan bukannya sekadar teori semata-mata.
Dan yang terakhir adalah aspek multimedia, iaitu dapat meningkatkan keterlibatan murid secara aktif melalui sumber digital. Baik, seterusnya. Baik, 3.0 dan 4.0 adalah gambaran besar apakah itu dimensi mobility sosial. Baik, apa itu mobility sosial? Mobility sosial ini adalah perubahan kedudukan individu atau kumpulan dalam struktur sosial masyarakat. Baik, mobility sosial ini dapat mendorong kepada pintu utama, iaitu pendidikan adalah kunci untuk meningkatkan lagi taraf hidup murid melalui peluang pekerjaan. Jadi pentaksiran yang ada ini dapat membuka pintu ini. Baik, terdapat 4 jenis mobility sosial, iaitu mobility sosial menegak, iaitu perubahan status sosial ke tahap yang lebih tinggi. Yang kedua, mobility sosial mendatar, iaitu perubahan kedudukan kerjaya tanpa perubahan status sosial utama. Yang ketiga adalah mobility sosial antara generasi, iaitu perubahan status sosial antara ibu bapa dan kanak-kanak. Dan yang terakhir adalah dalam generasi, iaitu perubahan status sepanjang jangka hayat individu itu sendiri. Baik, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi mobility sosial ini? Baik, di sini saya sertakan 5 jenis faktor perubahan mobility sosial, iaitu yang pertama adalah akses pendidikan berkualiti. Baik, sekiranya murid tidak dapat mengakses kepada pendidikan berkualiti, ini akan mengurangkan peluang ataupun mobility sosial mereka. Yang kedua adalah peluang pembelajaran inklusif. Yang ketiga adalah sokongan daripada keluarga itu sendiri, sama ada keluarga itu menghargai pembelajaran kanak-kanak ataupun tidak. Yang keempat, persekitaran sekolah. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah sistem pentaksiran yang adil, kerana sistem pentaksiran yang adil ini dapat mengurangkan bias dalam pendidikan ataupun akademik. Baik, apakah kesan mobility terhadap pendidikan ini? Baik, di sini saya sertakan 4 kesan mobility terhadap pendidikan, iaitu yang pertama, dapat meningkatkan lagi motivasi murid kerana murid percaya yang usaha mereka ini tidaklah sia-sia. Yang kedua, dapat membuka peluang dan akses kepada pendidikan yang lebih luas. Yang ketiga, dapat mengecilkan jurang pendidikan antara kelas-kelas sosial di dalam masyarakat. Dan yang terakhir sekali, impaknya adalah modal insan, iaitu pembangunan modal insan negara yang menyeluruh. Seterusnya, ini adalah hubung kait ataupun titik pertemuan antara PBD dan mobility sosial. Hubung kaitnya adalah bagi PBD, iaitu pentaksiran inklusif, ini dapat mengiktiraf kepada kecerdasan. Seterusnya, dapat mengurangkan dominasi ketika peperiksaan dan juga dapat memberi ruang kepada murid untuk mempamerkan kebolehan mereka masing-masing. Kerana PBD ini tidak hanya menilai peperiksaan sahaja semata-mata. Baik, dari segi aspek keadilan sosial pula, ia dapat meningkatkan keyakinan diri lagi. Dan pendidikan juga tidak menjadi alat pengasingan dan diskriminasi. Baik, seterusnya. Baik, ini adalah bukti-bukti pelaksanaan PBD ini. Keberkesanannya di lapangan, iaitu pentaksiran berterusan bersepadu dalam waktu PDPC. Yang kedua adalah pengumpulan evidence pembelajaran yang berbagai. Seterusnya, dapat melibatkan murid secara aktif di dalam kelas. Dan yang keempat, guru dapat melaksanakan kolaborasi secara holistik bersama komuniti luar. Dan terakhir adalah penggunaan teknologi digital dalam pembentangan hasil kerja. Baik, ini adalah antara cadangan ataupun tindakan yang boleh dilaksanakan oleh cikgu ataupun komuniti untuk memperkasakan lagi sistem ini. Yang pertama adalah menggiatkan lagi latihan guru ataupun latihan tentang pelaksanaan PBD di sekolah-sekolah. Yang kedua, integrasi digital. Baik, guru perlu didedahkan dengan pelbagai penggunaan teknologi secara meluas dan inklusif. Seterusnya, sokongan komuniti. Pihak-pihak luar seperti komuniti ibu bapa, seperti persatuan PIBG boleh menggiatkan lagi usaha mereka dalam proses ataupun dalam menyokong aktiviti-aktiviti sekolah. Dan yang terakhir, penambahbaikannya adalah kerajaan boleh memantapkan lagi garis panduan pengumpulan evidence dalam pentaksiran. Baik, seterusnya kesimpulannya. Baik, masa hadapan pendidikan. Baik, rekayasa perubahan pendidikan melalui PBD ini adalah wahana utama pembentukan bagi keadilan sosial. Baik, dengan pentaksiran yang inklusif, pendidikan ini tidak lagi dipinggirkan. Sebaliknya, pendidikan dapat menjadi pemacu utama mobiliti sosial dan pembangunan masyarakat yang seimbang di Malaysia ini.
Baik, ini adalah antara rujukan yang saya gunakan sepanjang saya melaksanakan tugasan saya. Baik, bagi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.